dan seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, sedar tak sedar hari ini kita sudah masuk ke malam yang ke-10 daripada bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah. Dan bermakna kita tinggal sekitar 20 hari sahaja lagi sebelum kita ditinggalkan selama-lamanya oleh bulan Ramadan pada tahun ini. Kita bertemu Ramadan sehingga ke satu Ramadan, tapi pernahkah kita terfikir apakah kesan daripada Ramadan? Setiap kali kita mengalami Ramadan itu, apakah kesan Ramadan itu terhadap kita? Apakah kesan Ramadan itu terhadap penyucian diri kita? Bagaimanakah kesan Ramadan itu terhadap peningkatan amalan kita? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang biasa kita dengar dibacakan mengenai kelebihan bulan Ramadan, dan maksudnya lebih kurang berbunyi, boleh benar-benar berkata Allah memfardukan puasa ke atas kamu, dibuka pintu-pintu syurga dan dikunci pintu neraka, dibelenggu syaitan, dan di dalamnya ada Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan hadis ini biasa kita dengar setiap kali ada ceramah, setiap kali ada tazkirah mengenai bulan Ramadan. Tapi pernahkah kita terfikir kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam hadis ini mengenai benda-benda yang kita tidak nampak? Allah sebut tentang pintu syurga yang dibuka seluas-luasnya. Allah sebut tentang pintu neraka yang dikunci, dikunci, dan juga syaitan yang dibelenggu. Tuan-tuan rahimahullah, terbiasa tak kalau kita masuk pertandingan futsal, ataupun kita masuk pertandingan badminton, ataupun kita masuk pertandingan pingpong, ataupun bowling? Dan biasanya bila kita masuk pertandingan, kita ada juara bowling ke depannya. Biasa kita masuk je ke tempat tu, benda pertama sekali kita akan nampak ada piala besar, betul? Dan ada piala nombor 1, piala nombor 2, nombor 3, kadang bowling tu sampai nombor 10 dan bola terbaik dan sebagainya. Jadi sebenarnya bila kita datang, kita tengok piala ni, apa perasaan kita? Secara tak langsung akan datang target dalam diri kita, aku nak benda ni, betul? Kan? Aku nak nombor 1 ni. Tak dapat nombor 3, dapat nombor 1 jadi lah. Benda tu dia kita dapat visualize kejayaan itu. Jadi itulah sebenarnya tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai ini. Allah kata syurga itu dibuka pintu seluas-luasnya, dan ini adalah trofi untuk kita, orang yang berjaya di dalam bulan Ramadan. Dan pada masa sama Allah juga sebut bahawa neraka itu pintunya akan dikunci serapat-rapatnya. Menandakan sebenarnya fokus kita pada bulan Ramadan ini adalah untuk mengumpulkan sebanyak-banyak pahala supaya kita dapat menuju ke jalan syurga itu. Dan selain itu tuan-tuan, syaitan yang selama ini kita tidak tutup aurat, selama ini kita melambat-lambatkan semayang, masuk zuhur pun 1:30 semayang, nanti ke 4 semayang, kadang 4 zuhur pun semayang, boleh jamaah sekali masuk sekali asar. Aurat kita macam mana, kadang kita giat untuk bangun subuh, kata-kata kita tidak menjaga, kita bergaduh dengan orang dan sebagainya. Di Facebook kita banyak keluarkan kata-kata nista, kata-kata cacat kepada orang dan sebagainya. Ini kerana apa tuan-tuan? Semua ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Tetapi pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan bahawa makhluk yang selama ini mengajak kita untuk berbuat kejahatan telah dikunci, telah ditangkap dan telah dirantai. Bermakna fokus kita pada bulan ini sepatutnya 100% untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik, dan tidak ada alasan untuk kita berterusan berbuat maksiat. Selain itu, tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, jika kita kaji dalam hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadan, banyak diceritakan. Pada bulan Ramadan ini dia adalah penuh dengan keberkatan. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sebanyak-banyak nikmat dan rahmat. Dan pada bulan ini juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemaafan dan keampunan kepada hamba-hamba-Nya.
ambil satu perumpamaan. Perumpamaan Allah turunkan nikmat, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keampunan, Allah turunkan keberkatan itu. Bayangkan Allah turunkan benda itu dalam bentuk yang kita boleh nampak. Allah turunkan dalam bentuk hujan emas. Bayangkan, tuan-tuan pandang ke kanan, tuan-tuan pandang ke kiri, hujan turun dengan lebat dia, tapi hujan itu bukan hujan air, tapi hujan emas. Apa yang kita akan buat? Sudah pasti dia surau sekarang nak kosong. Masing-masing pergi balik rumah, cari timba, cari baldi, cari gayung, kita tadah air hujan tu, betul? Kan kita akan berebut-rebut, tak cukup satu bekas, kita cari bekas kedua, tak cukup bekas kedua, kita cari bekas ketiga, tak cukup, dah habis semua bekas, kita berasap pula kawan kita punya bekas. Kan nak mengumpulkan rahmat Allah SWT. Kan, tetapi kalau kita tidak nampak, kalau kita nampak, nescaya akan berlaku seperti mana kita solat maghrib tadi. Kita solat maghrib jemaah tadi, imam pagi dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangun. Budak-budak semua bangun, serbu makanan kat belakang. Sebab apa? Mereka nampak apa yang mereka nak. Kalau andai kata kita nampak benda itu, tuan-tuan, nescaya begitu juga dengan kita. Kita akan berebut-rebut untuk melakukan kebaikan. Kita akan berebut-rebut untuk membuat amal ibadah. Kita akan cuba sedaya upaya untuk memperbaiki kualiti ibadah kita, memperbaiki kehujukan kita dalam beribadah. Tetapi tuan-tuan, mungkin satu peringatan dalam kita mengumpulkan pahala, dalam kita mengumpulkan pahala pada bulan Ramadan ini, seperti mana kita kumpulkan dalam tiba itu, kita perlu pastikan juga tidak ada kebocoran pahala. Bayangkan kita kumpul kat bawah tiba dan jadi kumpul air hujan emas, tetapi kat bawah tu ada lubang. Mai satu lubang, mai dua lubang, mai tiga lubang. Apa akan jadi pada tiba kita? Akhirnya habis air emas tadi keluar daripada tiba. Mungkin perumpamaan ini saya ambil untuk kita mengelakkan berlakunya kebocoran pahala dengan kita buat dosa-dosa pada bulan Ramadan ini. Satu perkara, muslimin dan muslimat rahimahullah, kita ni sebagai orang Melayu Muslim, kita ni orang yang sangat-sangat menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita, tapi kita jarang perhatikan apa yang keluar daripada mulut kita. Okay, saya urai. Dalam menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita, alhamdulillah kita orang Malaysia, kita memang orang yang sangat-sangat menjaga kehalalan makanan kita. Dan semua kita makan, kita pastikan ada tak ada halal daripada JAKIM. Kalau ada halal Cina tu kita tak makan, kalau tak ada langsung kita cuba, kalau kita elakkan, kalau ada benda-benda syubhah kita elakkan, kita tak bagi anak-anak kita beli dan sebagainya. Sebab kita ada awareness terhadap kehalalan makanan yang masuk dalam mulut kita. Kan, betul kan? Kenapa saya kata di Malaysia? Sebab kalau kita tengok di luar negara mungkin berbeza. Kan, di luar negara kalau tuan-tuan keluar jumpa orang-orang Islam di luar, mungkin mereka punya awareness terhadap halalnya makanannya mungkin sedikit berbeza. Kan, mereka mungkin lebih ringan. Waktu saya pergi ke Europe untuk kerja tahun lepas, saya duduk sana untuk beberapa bulan. So kita boleh lihat macam mana orang-orang Islam di sana tu memang cukup berbeza lah. Contohnya macam pernah sekali, waktu tu saya nak makan tak ada tempat nak pergi, dan saya pergi Maggi. Terpaksa pergi kan, sebab tak ada tempat lah. So waktu tu pergi, kita cari makanan yang ada veggie, untuk veggie. Tapi sebab tak ada, lalu saya makan yang McFilly, ikan. Tapi datang segerombolan, 2 gerombolan orang Arab makan McChicken, makan Big Mac, sebagainya, relax, tak ada apa-apa. Kan ini di Europe ni. Dan sama juga macam saya pergi ke kedai lain, ini di Austria. Waktu saya nak makan kebab, tanya kebab halal? Halal kan? Tapi dia kata kebab dia halal. Takkan kebab dia halal. Waktu saya pergi ke kedai lain pula, ini di Venice. Sama juga, bila kita masuk tanya dia, yang ni halal? Halal. Saya pun order lah satu pizza. Kata, cik, yang ni tak halal. Yang halal ni yang halal. Boleh pula. Dia jual tu orang Islam. Tanya yang tak halal ni apa benda? This is pork. So dalam kedai Muslim yang sama, dia boleh jual pork, dia boleh jual ayam yang halal. So maksudnya definisi halal di luar tu sedikit berbeza. Tapi alhamdulillah kita di Malaysia ni, kita orang yang sangat-sangat menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita. Tetapi tuan-tuan,
tuan-tuan, jarang-jarang kita perhatikan apa yang keluar daripada mulut kita. Dan ini disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Di dalam satu bab yang disebut Af'alul Lisan, ataupun bahaya lisan ataupun bahaya mulut manusia. Dikatakan lisan ini adalah satu alat yang kecil, tapi impak daripada lisan ini sangat-sangat besar. Ia boleh jadi impak yang positif, ia boleh jadi impak yang negatif. Dan melalui lisan manusia juga dia boleh menentukan keimanan seseorang dan dia boleh menentukan kekufuran seseorang. So antara lain bahaya-bahaya lisan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali adalah contohnya mengadu domba ataupun namimah. Antara lain adalah mencaci, berdusta, berkata-kata lara, benda-benda yang sia-sia dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah ghibah. Tuan-tuan tahu apa itu ghibah? Pernah dengar tak ghibah? Bukan riba, ghibah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Dan Rasulullah bercakap kepada para sahabat, "Adakah kamu tahu apa itu ghibah?" Apa jawab para sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Maka jawab Nabi lagi, ghibah itu qala dhikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menceritakan tentang saudaramu mengenai apa yang tidak disukainya. Kita cerita tentang orang lain, tentang apa benda yang tidak suka. Atau sahabat bertanya kepada Rasulullah, macam mana ya Rasulullah, kalau benda yang kita cerita tu benda yang betul? Rasulullah jawab, itulah ghibah. Kalau benda itu tidak betul, maka itu adalah buhtan, ataupun dalam bahasa kita fitnah. Apa persamaan antara dua ini, tuan-tuan? Persamaan antara buhtan dan persamaan antara ghibah. Sama ada benda itu betul kita cerita pasal kawan kita seorang, ataupun benda itu tak betul, Allah kata itu adalah dosa. Dalam Islam kita tidak dibenarkan untuk menceritakan keburukan tentang orang lain, baik benda itu betul ataupun benda itu tidak betul. Yang apa contoh ghibah? Kita tahu tak ghibah ni apa? Ghibah ni dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggeris disebut backbiting. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai mengkuncing. Dan dalam bahasa Melayu disebut sebagai mengumpat. Tapi sekarang ni kita suka mengindahkan bahasa ini. Kita panggil membawa ke kursi dan sebagainya untuk mengindahkan bahasa ini. Tapi hakikatnya ia adalah benda yang sama, mengumpat. Apa contoh-contoh mengumpat? Kita tengok, dia macam ni, itu mengumpat. Orang tak tahu kan dia tu macam tu. Itu termasuk dalam mengumpat. Oh, dia memang macam ni. Ya, tahu tak? Itu semua adalah benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai menceritakan keburukan orang lain ataupun disebut sebagai ghibah. Nah, tuan-tuan, apakah ataupun di dalam Islam bagaimanakah kita melihat balasan terhadap orang-orang yang mengumpat? Pertama sekali saya bacakan daripada hadis Ibn Hibban. Awaslah daripada mengumpat, kerana mengumpat itu lebih berdosa daripada zina. Sesungguhnya orang yang melakukan zina, apabila dia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Dan sesungguhnya orang yang melakukan umpatan tidak akan diampunkan dosanya sebelum diampunkan oleh orang yang diumpat. Tuan-tuan, Allah, besar dosanya kita mengumpat seorang yang lain. Walaupun kita cakap dengan benda yang bersahaja, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dosa itu akan kekal selagi mana kita tidak diampunkan oleh orang yang diumpat. Itu pertama. Dan kedua, ini juga adalah melalui sebuah hadis, yakni dia akan menghapuskan amalan di akhirat. Perbuatan mengumpat itu samalah seperti api yang memakan ranting kayu kering. Bayangkan kita mengumpul pahala banyak-banyak dalam bulan puasa, kita buat macam-macam amalan, kita baca Quran, kita solat tepat pada waktu, kita menutup aurat, kita baca Quran dan sebagainya, kita berzikir, tapi pada masa sama kita ceritakan tentang keburukan saudara kita
macam mana? Ia akan hancur seperti mana kayu hancur dimakan oleh api. Akhirnya tidak tinggal apa-apa untuk dibawakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini adalah daripada surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat ini panjang tuan-tuan. Saya bacakan hanya bahagian ini saja. Dan janganlah kamu mengumpat sesetengahnya yang lain. Adakah seseorang daripada kamu mahu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentu sekali kamu akan jijik dengannya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan orang yang mengumpat saudara mereka, orang yang menceritakan tentang keburukan kawan mereka, bersamaan dengan kita makan daging mereka. Bukan makan daging saja, tapi makan bangkai daging saudara kita. Pernah tengok bangkai tuan-tuan? Pernah pegang tak? Kadang-kadang kita tak boleh nak datang dekat pun. Daripada jauh saja kita dah bau dia sangat busuk. Tapi Allah mengumpamakan kita meribah kita punya saudara kita itu seperti memakan daging mereka. Memang sangat-sangat dahsyat. Tetapi kadang-kadang pada hari ini kita telah menjadikan benda ini sebagai satu benda yang biasa. Setiap kali rehat ke ofis, setiap kali rehat kita berkumpul, duduk untuk berkongsi. Kita berkumpul, duduk untuk membawa. Dan kita dah jadikan benda ini satu normal. Kita telah bernormalisasi benda ini. Kan dah jadikan benda ini satu benda yang biasa. Dan kita tidak merasa bersalah atas benda. Tetapi tuan-tuan, rahimahullah, seperti tiga balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi di dalam hadis dan juga di dalam Al-Quran menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa besarnya dosa kita ni mengkucing, kita ni melakukan kejahatan terhadap saudara-saudara. Jadi bagaimana untuk kita yang mengatasi? Bagaimana kita untuk cara untuk kita mengelakkan untuk kita mengumpat? Yang pertama sekali adalah untuk kita sentiasa basahkan diri kita, basahkan lidah kita dengan zikrullah, dengan kata-kata yang baik. Dan daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka mereka berkata benda yang baik ataupun diam. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan, ini adalah daripada surah Al-Hujurat yang saya baca tadi. Saya bacakan maksudnya di awal dulu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada zon ataupun sangkaan. Kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau bekerja sesuatu dan mencari-cari kesalahan dan keaiban, dan janganlah kamu mengumpat. Tuan-tuan, untuk kita nak mengelakkan diri kita mengumpat, pertama sekali Allah kata kita kena mengelakkan untuk bersangka buruk terhadap orang. Jangan kita bersangka-sangka, jangan kita bersangka buruk terhadap orang. Jika apa-apa terjadi, kita perlu cari, perlu tanya kenapa benda itu berlaku. Oh, jadi mungkin sebab itu. Oh, jadi macam tu. Kan kita tengok satu benda ni, kita terus judge. Kita tengok satu benda ni, kita terus membuat sangkaan. Dan daripada sangkaan tu, dia menimbulkan kadang-kadang tanda-tanda. Di situlah datang benda yang kedua, yang disebut sebagai tajassus ataupun kita mengintip. Kita mencari-cari kesalahan orang. Betul macam ni ya, kita pun try ni dan sebagainya, korek dan sebagainya. Kan kadang-kadang itu mungkin boleh kita tak nampak. Kadang-kadang sedar tak sedar tuan-tuan, kan, dan orang kita punya media sosial, kita punya TikTok, dalam kita punya Instagram, dalam kita punya Facebook dan sebagainya, kita dah ikut page yang dah ceritakan tentang gosip-gosip orang, gosip-gosip artis dan sebagainya. Benda-benda ini tuan-tuan termasuk juga dalam riba. Dia menceritakan tentang keburukan orang lain. So ini benda ini adalah sedar. So Allah
Allah Ta'ala kata kalau kita nak mengelakkan untuk riba ini, yang kita perlu mengelakkan ada disangkaan dan juga mengelakkan mengintip manusia lain. Kenapa tuan-tuan? Semua kita ni adalah orang yang sentiasa melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Semua setiap badan Adam itu melakukan kesalahan, dan kita juga adalah orang-orang yang sentiasa ada aib. Tetapi kita nampak baik di hadapan manusia kerana Allah Subhanahu Wa Taala menutup aib kita. So janganlah kita ni cuba mencari aib orang lain sebab kita tak sedar sebenarnya kita juga ada aib, tapi cuma dia ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis riwayat Daud yang bermaksud sesiapa membuka aib, Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka aib dia meskipun dia duduk di dalam rumah. Jadi tuan-tuan, mungkin sedikit peringatan kepada kita, mudah-mudahan pada bulan Ramadan yang mulia ini, dan dengan terbukanya pintu syurga dengan seluas-luasnya, ditutup pintu neraka dengan serapat-rapatnya, dan tiada syaitan yang datang untuk membisik-bisikkan kejahatan kepada kita, kita gunakan peluang ini untuk kita mendidik diri kita, untuk menjadi orang yang sentiasa menjaga lidah kita, menjaga lidah kita daripada mencarut, menjaga lidah kita daripada bercakap benda-benda yang dusta, menjaga lidah kita daripada menceritakan keburukan orang lain, apatah lagi memfitnah orang lain. Dan kita jadikan Ramadan ini sebagai satu peluang sebenarnya untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita mempertingkatkan amalan kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang semua orang trending untuk buat baik. Jadi jangan risau untuk berbuat baik. Tak ada siapa akan judge kita, kerana pada bulan inilah ruang sebenarnya untuk kita memperbaiki diri kita. Andai kata kita tidak memperbaiki diri kita pada bulan Ramadan, nescaya kita tidak akan memperbaiki diri kita di luar Ramadan. Andai kata dalam bulan Ramadan kita tidak mengumpul pahala, nescaya di luar Ramadan kita tidak akan mengumpul pahala dan sebagainya. Andai kata pada bulan Ramadan ini kita tidak cuba untuk meningkatkan amalan kita, nescaya di bulan Ramadan kita tidak boleh mengharapkan yang berbagi di mana itu. Jadi gunakan peluang yang tinggal hanya sekitar 20 hari ini, dan untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita, dan kita refleksi balik bagaimana berlalunya Ramadan 10 hari yang lepas, dan kita gunakan benda itu untuk memperbaiki diri kita untuk semasa 20 hari yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, dan mudah-mudahan kita keluar daripada Ramadan ini dengan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi disandarkan atas kelemahan diri saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.